Hello, tes tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, dalam tutorial saya kali ini, okey, saya nak tunjuk satu sistem okey khas untuk ejen okey daripada produk Kowe, Kupco, Jitso, okey, dan juga produk MoveOn, LG dan sebagainya yang seangkatan dengannya, okey. Anda boleh menggunakan website ini. Okey, untuk sementara ni, okey, saya hanya ada untuk sistem MoveOn dan juga sistem daripada Kowe lah. Okay. Jika ada permintaan lain untuk produk seperti LG, okay, Kupco, Jitso dan sebagainya, okay, boleh kontak saya. Okay. Saya akan buat khas untuk anda. Okay. Harga adalah sama. Okay. Untuk harga nanti saya akan bagi di akhir video ini. Okay. Sebelum tu, sebelum anda tahu mengenai harga yang saya tawarkan ini, okay, saya nak tunjuk dulu ciri-ciri website yang saya um, design khas lah, yang saya buat khas untuk pengguna, okey, untuk pengguna ejen, okey, untuk ejen di Malaysia lah, okey. Okey, sekarang saya nak tunjuk contoh daripada website MoveOn yang saya telah hasilkan, okey. Okey. Okey, ini website MoveOn, okey. Dan login agent, okey, saya dah buat untuk login agent. Okey. Okay, ini adalah website daripada dashboard lah. Okay, kalau anda melanggan, okay, kalau anda beli website ni, okay, anda akan dapat dashboard yang sama lah. Okay, dashboard yang sama. Okay, yang pertama dashboard. Okay, dashboard ni, okay, kita boleh tengok lah. Okay, nanti saya terang detail. Okay, kemudian link share. Okay, kemudian lead. Okay, lead yang masuk. Kemudian analitik lah. Okay, analitik by hari lah. Okay, analitik by hari, by month. Okay. Okay, kita tengok satu persatu iaitu berkenaan dengan dashboard. Okay, dashboard. Okay, dashboard ni adalah khas untuk ejen untuk nak setting. Okay, untuk nak setting. Okay, untuk nak setting untuk landing page nantilah. Okay, untuk nak setting landing page. Okay, pertama sekali perlu masuk gambar lah. Okay, perlu masuk gambar. Okay, ni contoh saya masukkan gambar lah. Okay, kemudian kod ni pilihan lah. Okay, kod ni adalah pilihan. Okay, dan ini tracking adalah pilihan. Okay, kalau anda nak buat Google Ads, okay, ataupun Google Ads ataupun Facebook Ads, okay, anda boleh letakkan tracking di sini. Okay, anda boleh letak tracking di sini. Okay, kemudian kita tengok, okay, link share. Okay, bila anda dah dapat, okay, anda bila dah dapat login, okay, perkara yang best di sini adalah link share lah. Okay, link share. Okay, link share ni untuk website kita, okay. Untuk website kita, okay, kita tengok dulu, lihat website. Okay, lihat website. Okay, untuk website kita ni, kita ada untuk link share page, produk, blog dan juga landing page lah. Okay, yang ini keempat-empat ni adalah anda tak perlu buat. Okay, sebab admin akan buat. Admin akan fikir dan admin akan buat lah page, produk, blog dan landing page. Okay, anda akan hanya share okay, link yang sudah admin buat lah. Okay, link yang sudah admin buat. Okay, ini adalah contoh website ni lah. Okay, contoh kalau anda nama Noatika akan keluar Noatika lah. Okay, dan ini gambar yang anda masukkan. Okay, dan ini WhatsApp lah. Okay, WhatsApp. Okay, itu saja. Kita simple. Website kita simple. Okay, tapi kita boleh update semasa lah. Okay, mengikut apa yang anda nak lah. Okay, mengikut apa yang anda nak. Okay, kalau anda nak contoh macam ni. Okay, boleh bagi tahu saya. Okay, saya akan, admin akan buat untuk anda dan semua ejen-ejen akan boleh guna lah. Okay, semua ejen-ejen boleh guna. Okay, bagi contoh. Okay, bagi contoh. Anda nak share blog. Okay, kita tengok jenis blog. Okay, okay, kita tengok jenis blog. Okay, contoh anda nak share blog. Okay, AI dispenser, teknologi pintar mesin basuh. Okay, kita open. Okay, ini adalah berkenaan dengan blog. Okay, blog berkenaan dengan AI dispenser lah. Okay, yang ada dalam mesin basuh MoveOn ni. Okay, jadi bila anda share link ini, okay, ini adalah link anda lah. Okay, link anda sebab apa? Bila anda share link anda, okay, bila customer isi di sini, okay, sebagai contoh, okay, contoh customer ni nama Din, okay, nombor telefon 0255102336, okay, negeri contohnya Pahang, okay, pilihan produk, okay, ni produk mesin basuh kan, okay, contoh dia nak mesin basuh 2-in-1 lah, okay, kemudian dia klik hantar dan WhatsApp, okay, kemudian klik hantar WhatsApp, okay, WhatsApp ni akan auto pergi ke nombor telefon ejen anda lah, okay,
nombor telefon ejen anda. Okay, kemudian lead dia akan masuk di sini lah. Ini adalah secara nyata lah. Okay, akan masuk di sini dan akan masuk ke WhatsApp anda. Okay, anda boleh tahu daripada sumber mana, sumber blog, AI ID sponsor, move on. Okay, nama dia siapa, then nombor telefon dia berapa, negeri dia daripada mana. Okay, produk pilihan dia apa, mesej basuh 2-in-1. Okay, boleh tahu secara real time lah. Okay, ini dashboard. Okay, ini dashboard. Okay, ini dashboard lah. Okay, ini dashboard untuk setting lah. Okay, untuk telefon, okay, untuk nombor telefon, anda tak boleh tukar lah nombor telefon. Okay, sebab nombor telefon ni adalah semasa pendaftaran sahaja. Okay, bila anda dah daftar, okay, anda tidak boleh tukar lain lah kecuali untuk gambar sahaja. Okay, jelas kat sini. Okay, kita tengok link share. Okay, link share tadi. Okay, kita tengok link share tadi. Okay, page, produk, blog dan juga landing. Okay, contoh anda nak share daripada, hanya nak share, anda hanya nak tengok link daripada produk sahaja. Okay, ini adalah senarai-senarai produk daripada Move On lah. Okay, kalau anda LG akan ada senarai produk daripada LG. Okay, Kowe pun sama, akan ada senarai produk daripada Kowe. Okay, bila anda copy, okay, anda hanya paste saja di website ataupun di WhatsApp customer lah. Okay, kalau anda open, okay, akan ada ni lah. Okay, berkenaan dengan maklumat produk lah. Okay, sebagai contoh, Move On, Snowmat, Smart Icon. Okay, kalau anda tengok di sini, okay, ini adalah landing page lah. Okay, dia bagi tahu detail berkenaan dengan produk tersebut. Okay, dan siap dengan review lah. Okay, siap dengan review. Okay, siap dengan review. Okay, itu berkenaan link. Okay, kita tengok pula blog. Okay, okay, ini adalah blog. Okay, blog produk page ni akan ada automatik lah. Okay, kalau ada produk baru akan tambah produk baru. Okay, blog ni pun akan ditambah. Okay, kalau anda yang sudah langgan, okay, dengan saya, okay, kalau anda ada idea untuk nak tambah blog, untuk nak tambah, kalau ada produk baru nak tambah produk, okay, boleh WhatsApp saya personal. Okay, saya akan terus direct tambah ke dalam landing, ke dalam website ni lah. Okay, anda terus boleh guna. Okay, website ni adalah fokus community. Okay, saya akan bagi tahu apa kelebihan lah. Okay, ia adalah fokus kepada community. Okay, itu. Kemudian lead. Okay, lead ni yang sebagaimana saya tunjuk contoh tadi, okay, akan masuk. Ini adalah sebagai rujukan untuk anda lah. Okay, bagaimana yang pelanggan, okay, yang pernah WhatsApp kita, dia akan keluar daripada sini lah. Okay, yang pernah WhatsApp kita keluar sini, anda juga boleh download daripada lead ni lah. Okay, boleh pilih tarikh bila, konten apa, okay, daripada mana sumber blog ni. Okay, kalau produk contoh, dah keluar lah sebab dia pada sumber blog. Okay, dia keluar. Okay, jadi anda boleh download lah. Okay, bila download kita boleh tengok lah, dia akan keluar dalam Excel file punya lah. Okay, termasuk nombor telefon, negeri dan sebagainya. Okay, kemudian analitik. Okay, analitik ni biasanya by month lah. Okay, by monthly. Okay, contoh untuk bulan ni, okay, sebanyak 90 view. Okay, untuk bulan 3 ni sahaja. Okay, 90 orang view dan klik WhatsApp 4 orang. Okay, dan anda boleh tengok lah. Okay, jadi untuk total last 30 terakhir, okay, 113 lah. Okay, dia kira total last 30 terakhir, 113. Okay, 5 klik WhatsApp. Okay, jelas kat situ. Okay, apa kelebihan dia? Okay, untuk kelebihan dia saya buat website ni berasaskan community lah. Okay, contoh anda ejen Move On. Okay, semua ejen Move On akan yang mana berminat akan daftar. Okay, masuk dalam website ni. Okay, bayaran hanya serendah RM150. Okay, RM150 ni adalah seumur hidup lah. Okay, anda perlu sekali bayar dan anda boleh guna selama-lamanya. Okay, anda boleh guna selama-lamanya dan ciri-ciri akan datang anda boleh request. Okay, kalau saya rasa ciri tersebut yang anda request, ciri tersebut adalah ciri yang bagus, okay, saya akan tambahkan lah. Okay, saya akan tambah dalam website ni lah. Okay, untuk sementara ini, ciri-ciri ini yang saya hasilkan. Okay, untuk keperluan ejen-ejen lah. Okay. Okay, harga bulanan, harga lifetime, okay, RM150 sahaja. Okay, apa kelebihan dia? Kelebihan dia adalah kita berasaskan community. Okay, sebagai contoh A. Okay, sebagai contoh A, dia nak buat, dia nak tambah post, okay, berkenaan dengan penerangan. Sebagai contoh, okay, sebagai contoh semasa kita close kat WhatsApp, okay, ada customer tanya, kenapa asuran lagi mahal daripada cash? Okay, jadi di situ kita boleh create satu blog post untuk kita terangkan secara detail. Kalau kita terang kat WhatsApp, okay, mungkin kita terang secara ringkas pendek lah. Okay, jadi bila kita buat terang dalam blog, kita terang secara detail, secara teknikal kenapa dia mahal ni sebagainya. Okay, jadi customer akan lebih faham. Okay,
yang lebih yakin, trust dengan kita lah. Okey, maksudnya kita terang juga secara ringkas dalam WhatsApp. Okey, kemudian kita bagi link untuk penjelasan yang lebih detail, penjelasan yang lebih lanjut. Okey, jadi customer lebih trust. Okey, apa pengalaman saya sebelum ni? Okey, saya buat macam tu lah. Okey, contoh customer tanya apa-apa, saya update blog. Okey, kemudian customer tanya lagi, okey, saya bagi sahaja link blog tersebut dan saya terangkan secara ringkas dan saya bagi link blog untuk customer tahu secara detail berkenaan dia tanya. Okey, faham tak? Okey, itu yang pertama. Okey, yang pertama berasaskan komuniti lah. Okey, contoh si A dia dapat ni. Okey, yang nampak ni. Si B nampak ni. Si C nampak ni. D nampak ni. Okey, jadi website akan jadi satu website yang solid lah. Okey, mana kita komuniti, kita sama-sama. Okey, kita sama-sama buat. Okey. Jadi website ni akan jadi satu website yang solid. Okey. Closing yang lebih efisien lah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, website ini, okey, anda jangan risau, dia adalah SEO friendly lah. Okey. Jadi yang mana anda pernah share link, okey, kalau dia type dalam Google, okey, dia akan jumpa anda punya lah, okey, dia akan jumpa anda punya, dia tak akan jumpa ejen-ejen lain, okey, dia hanya jumpa anda punya, okey, kalau dia pernah klik link dalam Google lah, okey, sebab ni saya fokus website ni, okey, untuk SEO yang top page SEO lah, okey, jadi anda risau bila dia type berkenaan dengan Move On Snowmap, okey, contoh, okey, Move On Snowmap. Okay, Move On Snowmap account. Okay. Okay, saya bagi contoh. Okay, bagi contoh, website ni saya baru siap. Kita tengok. Okay, kita berada dalam nombor 6 lah. Okay, kita berada di first page. Okay, berada di nombor 6. Okay, dan kita tengok website pesaing kita. Okay, tak ada. Okay, ini adalah website SQ sahaja dan juga media sosial. Dan juga salah satunya website yang tersenarai dalam Google adalah website saya lah. Okay, itu Move On Ansuran. Okay, account Move On Snowman. Okay, kita tengok. Bila customer klik, dia pernah klik link anda. Okay, anda jangan risau, dia tetap akan terima nama anda lah. Okay, terima dan WhatsApp anda. Okay, dia tak akan dapat website daripada ejen lain. Okay, itu kelebihan yang kedua lah. Okay, kelebihan yang ketiga, okay, bayaran lifetime. Okay, sekali update sahaja. Okay, lifetime, dan kita akan update secara percuma berkali-kali. Kalau ada produk baru, okay, kalau ada blog, okay, untuk nak update, kalau ada page ataupun landing page yang lain untuk kita nak cross sale spesifik dan sebagainya, okay, insyaAllah saya akan buat untuk anda, okay, untuk kita sama-sama guna, okay, untuk kita sama-sama guna untuk menghasilkan jualan lah, okay. Okey, jelas kat situ. Okey. Untuk nak guna website ni saya sangat senang saja. Okey, anda hanya perlu setiap kali untuk anda share link, okey, pastikan okey anda share link dari link share ni. Okey, anda copy daripada link share ni. Okey. Anda perlu copy daripada link share ini. Okey. Bila anda dah copy daripada link share ni, okey, ini adalah penting. Okey, ref ID untuk ejen anda lah. Okey, bila customer dah klik, okey, yang ref ID, next time bila customer dah tak klik, okey, dia tetap akan masuk ke nama anda lah. Okey, sebagai contoh. Okey, sebagai contoh dia tengok lihat Move On Domain, okey, daripada produk ni, okey, dia tekan klik. Okey. Okey, secara automatik dia masih berada, okey. Masih nama anda lah. Okey. So anda tidak perlu risau. Okey, insya-Allah. Okey, website ni anda hanya bayar sekali saja RM150 dan boleh guna selama-lamanya. Kita update secara percuma lah. Okey, produk, blog, landing page, pages dan sebagainya secara percuma. Okey, kalau anda nak tengok yang terbaru update, boleh tengok di link share ni. Okey. Kalau anda nak tengok produk baru, boleh filter jenis link. Okey. Hanya tik pada produk. Okey, anda boleh tengoklah produk baru. Okey, kalau anda nak tengok blog yang baru post, boleh klik ni blog, kita apply. Okey. Boleh nampak blog lah. Okey, kalau nak tengok page. Okey. Boleh nampak page, dan kalau nak tengok landing page, boleh klik landing page. Okey, untuk landing page ini adalah saya tunjuk satu contoh lah. Okey. Apa perbezaan landing page, blog dan produk. Okey. Produk ni khas untuk produk lah. Okey, blog ni untuk kita nak terangkan pada customer sesuatu. Okey, contohnya kita nak customer tanya perkara tersebut, kita nak terangkan lebih jelas. Okey, WhatsApp kita boleh terang tapi tidak terlalu jelas. Jadi kita nak terangkan lebih jelas, kita boleh buat blog post dan kita terangkan. Okey, sebagai contoh kita tengok Okey, sebagai contoh, beli ansuran vs beli cash, mana lebih berbaloi? Okey, beli ansuran vs beli cash. Okey. Okey, tengok.
Saya baru update beberapa hari saja kan. Okey, 3 hari lepas. Okey, 3 days ago. Okey, sekarang dah berada okey, kedudukan yang ke-6. Kita tengok trade daripada 2024 yang kelima. Okey. Ni nombor 4 daripada 2016 lagi. Ni 7 bulan lepas lagi. Okey. Ni tahun 2025 lagi. Okey, ni 2025. Okey, jadi saya berupdate 3 hari lepas. Sekarang berada di page yang ke-6. Okey. Cuba anda bayangkan website ni dah lama berada dalam Google. Okey. InsyaAllah akan naik lebih tinggi lagi lah. Okey, sebab saya website ni saya fokus untuk SEO. Okey, anda jangan risau benda-benda teknikal tersebut. Okey, saya dan tim saya akan uruskan semuanya. Okey. Kita pergi ke blog Okey, blog ni berkenaan dengan penerangan kita kepada customer, sebagai contoh motor BLDC. Okey. Okey, apa beza motor BLDC dengan motor DC? Okey. Customer perlu tahu benda ni kan. Motor BLDC, jimat elektrik, motor DC ni, okey. Lebih makan elektrik lah. Okey, dan juga mudah rosak. Okey. Okey, seterusnya kita tengok landing. Okey, landing ni ada specialnya. Okey. Adalah kita nak promo khas lah. Okey, jadi ni landing saya tak buat secara detail lagi. Okey, sebagai contoh. Okey, klik landing. Okey, ini contoh landing lah. Okey. Ini khas sesuai untuk nak buat iklan dan sebagainya. Okey, sesuai untuk nak guna landing. Okey. Dia lebih sama lah, lebih kurang sama. Okey. Jelas ah? Okey, untuk perkongsian kali ni itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.